Adakah hari ini 1 Mei 2026 hari Jumaat, konflik Iran-Israel edisi 1 Mei tahun 2026. Tarikh permulaan 1 Mei 2026 akan menjadi tarikh tamatnya perang atau permulaan kepada konflik yang lebih besar. Dunia kini sedang menahan nafas menantikan keputusan rundingan antara Iran, Amerika Syarikat dan Israel. Konflik telah berlarutan selama lebih sebulan. Hingga kini 1 Mei 2026 usaha diplomatik sedang dijalankan menjelang tarikh akhir kata dua yang diberikan oleh Presiden Donald Trump terhadap Iran. Status pertempuran perang ini telah pun mengakibatkan kehilangan nyawa yang signifikan di kedua-dua belah pihak, termasuk askar Israel dan kaki tangan tentera Amerika Syarikat di pelbagai tapak strategi. Fakta dan situasi terkini setakat pagi ini 1 Mei 2026, tumpuan terarah kepada plan damai 10 perkara yang diusulkan oleh Tehran. Walaupun Presiden Donald Trump memberi isyarat positif mengenai kemajuan diplomasi, namun di lapangan ketegangan masih tinggi. Sekatan maritim di Selat Hormuz dan barangan ke atas belasan pangkalan tentera Amerika Syarikat sebelum ini menjadikan situasi sangat rapuh. Kesan peperangan kepada kita Malaysia, kenapa kita perlu peduli? Peperangan jauh di Iran kira-kira 6,000 kilometer dari Malaysia, walaupun jarak 6,000 kilometer, jauhnya jarak itu bukan alasan untuk kita memandang sepi atau tidak peduli dengan peperangan yang berlaku di sana. Ada sebab-sebab penting kenapa peristiwa yang berlaku ribuan kilometer jauhnya itu tetap melibatkan dan memberikan kesan kepada kita semua di Malaysia dan Sabah, di semua kampung terpencil dan bandar-bandar. Kestabilan ekonomi dunia. Iran merupakan negara yang memainkan peranan penting dalam pengeluaran dan bakalan tenaga dunia. Apabila berlaku konflik, ia boleh mengganggu rantaian bekalan, menyebabkan harga minyak dan barang keperluan naik, yang akhirnya turut dirasai oleh rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian, khasnya golongan marhain kelas bawahan rakyat biasa. Oleh itu, kita perlu tahu dan ikuti perkara penting ini demi pengetahuan tujuan supaya kita faham dan tidak dikelirukan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Keselamatan serantau dan dunia. Peperangan yang tidak diselesaikan dengan baik boleh merebak kesannya ke kawasan lain, malah boleh mencetuskan ketegangan yang lebih luas. Keamanan di satu tempat adalah asas kepada kestabilan di tempat lain juga. Kupasan huraian lanjut, anda ikutinya di video kami akan datang, baik perang Iran vs Amerika Syarikat dan sekutunya Israel, mahupun politik isu-isu semasa. Tolong like, share, komen.